Okey. Okey, inilah rumah kita. Kita buat kat kampung. Okey. Ni jadi yang Okey. panjang-panjang ni. Okey. Ini Malaysia. Ini rumah Malaysia. Sabar. Ni, kalau kotak-kotak hijau ni, Hmm. ada sabar, Hmm. 5 je. Hmm. Sama juga. Okey. Okey. Jadi kita buat rumah ni. Hmm. Ini anak kita. Hmm. Ni ayah. Ni mama. Okey. Lepas tu, ini tempat tidur ayah kat bawah ni. Okey. Ini tempat tidur mama kat bawah ni. Okey. Tempat tidur baby kat sini dalam ni. Kalau baby nak keluar kat sini, ada gelongsor. Ni ada gelongsor. Ada gelongsor. Lepas tu ni rumah rahsia kita. Ini barang-barang rahsia pun ada kat dalam ni. Okey. Okey. Lepas tu, ni pintu nak masuk. Ni pintu mama nak masuk. Buka macam ni, masuk ke dalam. Lepas tu, tutup kalau nak tidur. Okey. Okey, dekat atas ni. Ya, dek. Boleh makan. Hmm. Ni ada banyak makanan. Hmm. Ada kuih, kek semua. Hmm. Ni pinggan untuk nak makan nasi. Okey. Ni sikat rambut nanti pas mandi. Hmm. Ini tandas. Hmm. Ni tandas. Hmm. Situ. Okey. Lepas tu, kerusi ni untuk apa sih? Untuk apa tu? Untuk duduk. Ni kerusi untuk duduk nak makan. Okey. Kalau mama nak masuk, mama ambillah kerusi ni. nak Okey. makan. Lepas tu yang ni ada air kopi dan air kosong. Okey. Lepas tu ni ada kuih. Banyak tak? Ni ada serunding. Hmm. Ni sudu, ni tisu. Hmm. Lepas tu inilah kerusi-kerusi yang inilah kereta. Hmm. Kereta. Ni tempat papa nak bawa kereta. Hmm. Tempat mama. Ni tempat baby. Lepas tu yang ni bonet. Lepas tu dekat sini ini kain dia ni. Ini untuk nak lap tangan. Kain ni. Okey. Lepas tu dekat bawah ni kan dia tak ada tilam pun, dia tidur je. Hmm. Dia ada bantal dengan bantal peluk je. Hmm. Lepas tu dia ada lampu kat atas tu. Lepas tu dekat sebelah ni Hmm. dia ada tilam, dia ada bantal, dia semua ada. Dan selesa ke dalam ni. Lepas dia ada lampu. Dia ada TV kecil kat dalam. Hmm. Ni tempat safety tu. Dekat sebelah ni pun. Lepas tu dekat sebelah ni pun dia boleh tumpang tidur kat sini sebab tempat ni dia besar. Jom. Jom. Tidur pagi jadi hari ini. Okey, jadi hari ini kita nak tunjuk pasal rumah kita ni. Rumah kita ni besar. Okey. Mula kita nak tunjukkan dekat dalam rumah lah. Okey. Dekat dalam rumah ni tempat banyak tidur mama kan? Ni tempat tidur tempat mama. Dia macam ada katil lah. Tapi dia keras sikit. Dia macam tilam kan. Lepas tu dia ada bantal. Bantal dia selesa sangat dengan bantal peluk. Dekat situ, dekat bawah meja tu tempat tidur papa. Dekat tempat tidur papa tu ada TV kecil. Jadi mama boleh tengok dengan papa TV kecil. Okey. Lepas tu kat atas meja ni dia ada kuih-kuih. Nak makan nasi ni ada pinggan. Ni ada roti, kerepek. Semua ada. Ini motor. Itu kereta. Itu kereta. Okey. Sorry. Okey. Ini kereta. Lepas tu, nak masuk tandas, kita masuk dari sini. Dari sini. Lepas tu, kita buka kat sini, kita masuk. Ini tempat tandas dia. Tempat yang ni, tempat nak lap tangan. Hmm. Ini tempat sinking. Okey. Lepas tu, tempat baby nak tidur dekat sini. Cara nak masuk dia, masuk dari tempat papa dan mama. Masuk dari sini. Duduk sana. Sini, masuk dari sini.
ada lubang ni, dia masuk, dia keluar. Lepas tu kalau nak turun ni, guna ni. Dia kena turun. Ni, kalau nak turun. Ini tempat bermain. Tempat nak, itulah tempat kita baby nak main. Jadi, ini rak baju lah. Rak baju ni dia ada kat sini lah. Senang sikit tak malu. Sini tempat duduk lah. Ni tempat duduk nak makan. Tapi kalau berani nak masuk, dia satu sawan dia ada satu leceh lah. Dia kongsi-kongsi kan. Ini air kosong, ni air kopi. Itu ada pinggan plastik. Tu senang lah. Ini kena masuk. Yang tu dia makan buang belaca. Okey. Yang ni dia ada 3 lah. Air kosong ni banyak lagi. Air kopi ni tinggal sikit lagi lah. Ini kuih bawang. Ini kelepek ni. Tahu kan kelepek apa? Lepas tu ni ada kuih ni. Kuih coklat. Ni ada serunding. Lepas tu ada sebelah nak makan nasi nanti. Ini tisu. Kalau ini boleh masuk je. Yang ni dia masuk. Kalau kat situ dia tandas. Kalau tak nak masuk dari situ, masuk dari sini. Kalau tak nak masuk dari sini, masuk dari sana. Okey. Lepas tu ini tempat dia macam tempat Doraemon. Macam tempat Doraemon kan? Tapi dia ada 2, 1, 2. Kat atas sini dia macam ini macam ada bekas rahsia lah. Bekas rahsia ni dekat rumah ni je boleh tengok. Kalau jiran sebelah pun tak boleh. Okay, yang ni kereta. Ini tempat awak. Ini tempat, ini papa tempat. Ni papa punya tempat. Ni mama punya. Ini baby punya. Lepas tu yang ni boleh. Ini kerusi ni kalau nak TV lah. TV ada kat sini. Ni TV. TV ada kat sini lah. Ada lah. Okey. Belum. Lepas tu ini. Jom pergi dulu. Ni ada kelongsong. Ni tangga ni kelongsong. Senanglah baby nak anak-anak tu kan. Jadi ni tempat tidur mama. Okey. Tempat tidur mama ni kecil lah kan. Sebab mama ni kecil. Okey akak, ni saya nak bagi tips. Untuk akak buat presentation, akak kena bahagikan segmen dia. Contoh, akak nak cerita pasal rumah, akak cerita pasal rumah sahaja. Contoh ruang tamu, bilik, toilet macam tu. Lepas tu habis rumah, baru akak cerita pasal makanan. Cerita pasal makanan, semua cerita dah okey. Habis cerita makanan, akak cerita pula pasal kereta macam tu. Akak susun satu-satu. Akak jangan cerita, sekejap cerita rumah, sekejap cerita makanan, sekejap cerita bilik rahsia. Jom tolak nenek jom. Jom nak pergi beraya. Okey, dah. Okey, ulang lagi sekali. Tunggu nak ulang sekali lagi nanti dulu. Ini pun dah 8 minit dah video ni. Nanti. Okey. 8 minit berapa?